Power ke iPhone 17 Pro Max ni? Hai guys, balik kembali lagi. Video lepas aku dah unboxing iPhone yang paling nipis yang pernah dibuat oleh Apple, iaitu iPhone Air. Dan sekarang aku dah beli iPhone 17 Pro Max, iPhone yang korang kena tunggu sekarang ni. Dekat sebulan untuk korang dapatkan stok ni. Tapi kalau korang nak dapatkan cepat, boleh beli dengan Factory Mobile. So, macam mana design iPhone 17 Pro Max warna silver ni? Padu ataupun tak? Jom tengok aku unboxing. So guys, ini dia iPhone 17 Pro Max yang aku baru je beli dekat Factory Mobile. Antara iPhone yang tengah hot sekarang, korang kena terpaksa tunggu almost dekat sebulan untuk dapatkan iPhone 17 Pro Max. Tapi dekat Factory Mobile, kita ready stock. Dan aku pilih warna silver. Untuk main color iPhone 17 Pro Max ni ialah warna orange. Tapi bagi aku warna silver pun antara warna yang cantik jugalah. Yang kau boleh tengok sini, iPhone 17 Pro Max Silver 512. Yang aku beli ni 512. Kalau tengok saiz kotak, sama je macam Pro Max yang sebelum-sebelum ni. Yang aku bandingkan ini ialah iPhone 15 Pro Max dan iPhone 17 Pro Max. Kalau tengok sizing pada kotak, dia sama saja. Mungkin besar sedikit lah, panjang sikit. Kalau letak sebelah macam ni, boleh tengok perbezaan dia. Dan design, aku tak ada nak huraikan apa sebab korang just design yang sama-sama macam sebelum ni. Yang beza hanya gambar kat depan ni sajalah. Jadi, jom kita buka. Kita tengok. Okey. So macam ni saja dalam box. Sama macam siri-siri 17 ataupun 17 ke bawah lah. Ada kabel inject. Boleh tengok. Ini warna silver. Kita buka ni. Okey, ini dia iPhone 17 Pro Max warna silver. Boleh nampak totally berbeza rekaan dia dengan iPhone 17 ke bawah, iPhone 16 ataupun iPhone 15. Dia ada, kalau nampak dia ada dua tone warna dekat sini. Ada dua tone warna yang membezakan silver kat sini. Lepas tu dia punya ada band kat sini. Stay ada band dekat sini. Dan semestinya dia memang tebal lah. Dia punya tak nipis. Kalau korang nak yang nipis, korang kena ambil iPhone Air lah. Kat tepi ni power on, power off. Dan sini dia punya control, camera control. Dia punya mic dekat bawah ni. Dan kat tepi ni, ini ialah sync. Korang boleh masukkan sync. Saya ada sync. Ini volume button. Ini control center. Ada 3 lines, 1, 2, 3. Macam ni saja rekaan untuk iPhone 17 Pro Max. Kalau kita nak bandingkan, aku ada iPhone 15 Pro Max. Kalau kita tengok perbezaan dia, iPhone hampir samalah. Cuma untuk ketebalan, aku rasa iPhone 17 dia punya lagi tebal lah. Kau boleh tengok kalau aku letak kat sebelah-sebelah ni, iPhone 17 dia punya ketebalan tu dan dia punya sizing, walaupun hampirlah sama rekaan sizing dia, tapi bila kita pegang secara fizikal, aku pegang secara fizikal macam ni, aku boleh dapat rasakan perbezaan. Dan kalau ikut berat, aku rasa macam 17 lagi berat lah. Kau tengok skrin dia. Tengok. Kau boleh nampak kan? Yang ni lagi besar lah. Yang ni lagi besar. So, kalau aku letak kat sebelah-sebelah macam ni. Kau boleh tengok. Dia punya saiz. Nampak tak? Yang 17 lagi nampak
lebar, dia punya sizing. Ada lebih sikit dekat sini. Okey, itu dia punya size. So, macam mana berat pula? Untuk berat ni, aku ada penimbang untuk kita uji berapa berat dia. Okey. Okey. So, boleh tengok. Ini penimbang. So, kalau boleh nampak, sekejap aku setting. So, kosong. Kita try timbang yang 15 Pro Max dulu. Okay. So, untuk 15 Pro Max, aku dapat 171. Kalau 171, ini untuk 15 Pro Max. Jom yang ni kita tengok pula untuk iPhone 17 Pro Max. Okay, iPhone 17 Pro Max aku dapat 183. It's mean iPhone 17 Pro Max dia punya berat lebih daripada iPhone 15. So aku boleh buat perbandingan dengan iPhone 15 saja Pro Max saja, sebab 16 Pro Max aku tak ada lagi. So aku buat perbandingan dengan 15. Ya, itu dia. Apa pendapat korang tentang iPhone 17 Pro Max? Aku akan buat beberapa lagi video untuk iPhone 17 Pro Max ni, yang buat comparison, dia punya kamera, dia punya suhu macam mana. Jadi kalau korang berminat nak pre-order dan dapatkan secepat yang mungkin, just boleh klik link aku dah sediakan dekat bawah tu. Kita deal dengan Factory Mobile, cepat dapat, tak payah tunggu lama. Jadi kita jumpa next video. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.